السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini dapat kita teruskan lagi pertemuan yang kedua untuk pengajian kitab Tajwid Al-Quran Resam Uthmani, di mana saya telah memberi sedikit kita sebut sebagai pendahuluan pada minggu lepas, muqaddimah. Maka hari ini kita akan terus kepada muka surat yang ke-6 ya. Boleh semua sekali buka muka surat yang ke-6 insya-Allah. Baik. Pengenalan ilmu tajwid. Jadi setiap peserta yang terus insya-Allah istiqamah dalam kita belajar kitab ini, perlulah kita mengetahui akan pengenalan apakah maksud dan perkara yang utama ataupun dasar dalam kita belajar ilmu tajwid. Jadi ulama mengatakan berdasarkan kitab, disebut di sini pada perenggan pertama, ulama mengatakan bahawa setiap ilmu mempunyai 10 asas. Maksudnya bukan sahaja ilmu tajwid, ilmu tauhid, fiqh ataupun fiqah, tasawuf juga punya, kita sebut sebagai 10 asas teras perbincangan. Dalam bahasa Arab disebut sebagai mabadi. Mabadi ini adalah asas, apakah konten ataupun apakah fokus kepada pembelajaran ilmu tajwid. Supaya kita faham, oleh itu kita lihat seterusnya pada poin yang pertama, apa itu pengertian tajwid menurut bahasa, yakni memperelokkan sesuatu. Jadi kita nak fokus kepada istilah dia. Apakah istilah ilmu tajwid itu? Perkara apakah berkenaan tajwid? Melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul serta memenuhi hak-hak setiap huruf, yakni sifat aslinya, dan mustahaknya, yakni sifat mendatang. Maksud di sini ialah tajwid itu sendiri memang fokusnya kepada lafaz sebutan huruf. Sebab tu kita dah belajar makhraj huruf, belajar sifat huruf. Apakah maksud hak-hak setiap huruf, yakni sifat aslinya? Itu adalah sifat lazimah, memang asal pada huruf tersebut. Dan mustahaknya, yakni sifat mendatang, bermaksud sifat yang berlaku, bacaan ataupun sebutan yang terjadi disebabkan pertemuan di antara huruf-huruf tertentu.
Sebagai contoh, bacaan itu bacaan aridah, bacaan mendatang. Aridah itu maksudnya mendatang. Kalau kita nak tengok penjelasan secara umum, lihat poin nombor 1 di bawah, ya, nota kaki ada. Ya. Jadi sifat-sifat mustahak itu atau aridah maksudnya mendatang. Mendatang ni bukan asli lah, ya. Sebagai contoh, tafkhim, bacaannya boleh ditebalkan disebabkan oleh pertemuan huruf tertentu. Tertiq, nipis, disebabkan pertemuan huruf tertentu. Begitulah izhar, idgham, itlaq, ikhfa, mad dan sebagainya. Mad far'i khususnya, ya. Jadi sifat mendatang ini juga boleh kita kaitkan sebagai hukum bacaan. Saya sangat-sangat yakin, semua yang hadir ni sudah ada pengalaman yang sangat lama dan banyak dalam belajar ilmu tajwid. Hari ini kita nak bincang secara lebih detail sahaja. Poin yang kedua, apakah perbincangan dalam ilmu tajwid? Ia membincangkan kalimah-kalimah Al-Quran dari segi memantapkan sebutan, disebut lagi sebutan huruf-huruf, dan sifat-sifatnya sampai kepada tujuan, menyebutnya dengan fasih dan sebaik bacaan. Itulah. Jadi kalau setakat ini kita lancar baca sahaja tidak memadai sebenarnya. Tetapi untuk orang awam, no problem, tidak ada masalah. Namun bila kita sudah duduk dalam majlis ini, kita sudah belajar, ada tuntutan ke atas kita, dan ada juga privilege kita panggil, ada juga kelebihan untuk kita. Orang yang belajar ini kalau dia buat salah, Allah SWT maafkan. Berbeza dengan orang yang cuai dan malas. Dia boleh belajar tapi dia tak nak belajar, itu berdosa. Bila dia baca Quran dia main langgar je, tapi dia ada keupayaan untuk belajar, dia tak ada masalah untuk belajar, maka orang ini berdosa. Tapi orang yang dia berusaha untuk belajar, maka dimaafkan sekiranya dia berbuat kesilapan, kerana dia telah belajar dan berusaha untuk menyebut huruf-huruf, khususnya huruf-huruf hijaiyah bahasa Arab. Baik, seterusnya faedah ataupun matlamatnya. Poin yang ketiga, memelihara lidah daripada melakukan kesalahan ketika membaca Al-Quran. Itulah sebab belajar tajwid. Setelah Islam tersebar, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka keluar berdakwah dan sebagainya, sampai kepada satu zaman di mana ada orang yang berbangsa Arab memeluk Islam, bukan berbangsa Arab memeluk Islam, dan mereka tidak tahu macam mana nak tidak boleh berbahasa Arab. Maka diadakanlah kitab tajwid supaya dapat memelihara lidah daripada melakukan kesalahan ketika membaca Al-Quran. Baik, kelebihannya orang yang belajar dan mengajar. Kita lihat sama-sama poin nombor 4. An Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, berkata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi syarah ulama-ulama Qurra ataupun ulama-ulama Quran, mereka berkata disebut dalam hadis ini keutamaan belajar dulu, mempelajari. Jadi nak belajar Quran itu memanglah tuntutannya hanyalah fardu kifayah, tetapi sebenarnya membacanya itu wajib. Ada juga ulama yang agak keras di pendapatnya di sini, mengatakan wajib belajar tajwid supaya dapat memelihara lidah daripada kesalahan membaca kalamullah. Al-Quran ini bukan boleh kita sebarang-sebarang. Turunnya, kesuciannya, martabatnya sangat tinggi. Sebab tu Al-Quran tak boleh sembarangan. Cuma pada zaman kita hari ini mudahlah sebab dah ada Quran kan. Kalau zaman dulu setiap kali turun Quran, zaman sahabat, zaman Rasulullah, mereka terus hafal. Ramai juga di antara mereka yang tidak boleh membaca menulis, tapi mereka terus menghafal untuk memelihara Al-Quran itu daripada hilang. Namun kita hari ini sangat mudah. Maka
perlu, wajib bagi kita belajar. Ya. Baik, seterusnya nisbahnya, iaitu perkaitannya. Ia adalah daripada ilmu-ilmu syariah, hukum yang bertalian dengan agama Islam dan sebahagian daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Penyusunnya secara amali Nabi Muhammad SAW dan imam-imam qiraat dari sudut ilmiah. Ini kita boleh fahamlah. Sebab pada zaman Rasulullah SAW tidak ada kitab tajwid ini, tak ada penyusunnya. Daripada kemudian baru datang. Maka dia pun dikira sebagai bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Bid'ah yang baiklah. Sebab diadakan selepas zaman Nabi SAW. Baik. Jadi kita lihat poin nombor 7, nama ilmu ini disebut sebagai ilmu tajwid. Jadi saya tekankan lagi sekali, kenapa nak belajar tajwid? Lihat poin nombor 1, 2, 3. Itulah matlamatnya. Ya, nak memperelok bacaan, makhraj, sebutan huruf, ya, sifat asli, sifat mendatang. Ya, kemudian nak membincangkan dari segi sebutan, disebut lagi sekali huruf-huruf. Ya, sampai kepada tujuan memfasih sebaik bacaan. Yang ketiga, sebut lagi kenapa nak belajar tajwid? Sebab nak pelihara lidah daripada salah baca Al-Quran. Itu matlamat dia. Ya, baik. Kemudian ayat poin yang ke-8, mana dalil kena baca bertajwid? Warattilil Qur'ana tartila, daripada surah Al-Muzammil. Bacalah Al-Quran itu secara tartil ataupun bertajwid. Tartil maksudnya apa? Lambat, tenang, melafazkan setiap huruf dari makhrajnya betul dan memenuhi hak sifat asli dan sifat mendatang pada huruf yang berkenaan, dan memelihara segala hukum tajwid serta merenung maknanya. Itu yang terbaik sekali. Bila baca Quran boleh memahami makna, itu terbaik. Ya. Baik, kita lihat terus kepada perenggan selepas. Maksud tartil menurut Sayyidina Ali tadi iaitu ialah mengelokkan sebutan dan mengetahui juga tempat berhenti bacaan. Waqaf wal ibtida, kita akan belajar nantilah secara ringkas, ya, tajwidnya, ya, waqaf wal ibtida, dan berdasarkan bacaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan seterusnya kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in dan imam-imam qiraat secara mutawatir, yakni bacaan qiraat yang sahih, riwayatnya yang pasti kesahihannya, itu maksud mutawatir. Ramai orang mengesahkan bahawa bacaan ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, poin yang ke-9. Hukum belajar tajwid fardu kifayah. Maknanya kalau ada sekolah-sekolah, pusat tahfiz, masjid-masjid buat, kita tak belajar, orang buat, kita tak payah, maksudnya lah. Itu fardu kifayah. Tetapi cuba tengok sambungan dia, dan mengamalkannya, yakni membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ain. Apa maksud fardu ain? Wajib ke atas setiap mukallaf yang ada 5 perkara ni. Islam, baligh, ya, tidak cacat, tidak buta daripada lahir, ya, apa lagi? Sampai seru Islam padanya. Kalau ada, kemudian berakal. Kalau ada 5 perkara ni kat kita, tak boleh tak mau, mesti kena baca dengan betul. Nak baca dengan betul kena macam mana? Kena belajar tajwid. Ya, jangan kita lalai dan leka ataupun mengabaikan tanggungjawab belajar itu kerana kita tahu diri kita cukup sifat, cukup syarat, tapi tak nak belajar, berdosa. Itu kena faham. Kalau tak pandai pun tapi belajar, dimaafkan. Itu menurut mazhab Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, baik. Terus. Adapun mereka yang ingkar ni insya-Allah tak ada pada kita lah, adalah kafir. Itu orang kafir. Masalah yang dibincangkan, kaedah-kaedah dan permasalahan yang bersifat pokok untuk mengetahui hukum-hukum yang terperinci seperti hukum mim, mudah saja, ya. Hukum mim mati, hukum ikhfa, idgham dan idhar syafawi. Sebenarnya belajar tajwid ni secara teori bagus, tetapi dia perlu ada follow up. Perlu ada talaqi. Perlu berdepan dengan guru. Perlu talaqi. Barulah dia ada seronoknya belajar Quran ini, sebab dia challenging, kita panggil.
Daripada pandai daripada kurang mahir kepada mahir. Dia akan sentiasa challenge kita. Sebab Quran ada 660 lebih kurang muka surat. So kita nak berlatih baca dengan ikhfa dengan betul menurut kaedah yang disepakati oleh para ulama qurra. Ya, baik. Seterusnya muka surat 8 kita lihat. Kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Lahnul jali. Ya. Lahnul jali. Kesalahan nyata. Jadi ulama tajwid bahagikan kesalahan dalam baca Quran ni kepada dua. Lahnul jali, lahnul khafi. Dia ada sabdu kalau kita sebut jali, jim lam ya sabdu. Lahnul ha pedah tu. Lahnul jali, lahnul khafi. Maka di sini ditekankan oleh para ulama ada beberapa tempat di mana kita tak boleh buat salah secara melulu. Kalau kita belajar tak ada masalah, tapi kalau tak belajar tak boleh terus kekal dengan kesalahan yang sama. Hukumnya berdosa. Ya. Namun bagi orang yang belajar dan dia sudah berusaha, hukumnya makruh. Kalau dia terus buat silap. Itu beza dia. Jadi kesalahan berlaku pada kalimah yang mencacatkan huruf ataupun adat bacaan sama ada merosakkan makna atau tidak. Ia terjadi dalam beberapa keadaan, antaranya berlaku pada menukar huruf kerana merosakkan makna seperti menukar huruf ha kepada jim. Pada kalimah Ar-Rahim tukar jadi Ar-Rajim pun salah. Ar-Rahim tukar jadi Ar-Rahim, khi pun salah. Ha dengan kha pun berubah juga makna. Rahim penyayang, kalau Rahim pula berkaitan dengan bunyian, jadi tak kena. Rahim dengan Rahim, ha itu berbeza. Ini kesalahan kita panggil sebagai lahan ataupun lahnul jali. Kesalahan yang kalau berubah huruf, berubah makna. Yang kedua, berlaku pada menukar tanda bacaan kerana ia boleh mengubah makna kalimah seperti menukar baris fathah kepada baris dhammah. Contohnya an'amta alaihim. Ta dekat an'amta ni engkau yang berikan nikmat. An'amta, ta itu adalah dhamir tersembunyi merujuk kepada Allah. Kalau kita tukar an'amtu jadi aku yang berikan nikmat, kita pula yang beri nikmat. Sepatutnya ayat Quran sebut siratal ladzina an'am, yakni jalan-jalan yang engkau, ta ini engkau kepada Allah, merujuk kepada Allah. An'amta alai, siratal ladzina an'am ta alaihim, yang engkau berikan nikmat. Tapi kalau tukar an'amtu alaihim, aku berikan nikmat. Terbalik. Kita jadi salah hanya kerana tersilap baris. Tidak semua huruf, tetapi beberapa kalimat dalam Al-Quran. Namun ada kelonggaran bagi manusia ataupun hamba Allah yang bukan faham bahasa Arab. Ada kelonggaran. Syaratnya mesti orang yang belajar, bukan orang yang lalai dan cuai dan meleka-lekakan tak nak belajar. Kalau tak nak belajar memang dia berdosa lah. Ataupun dia sengaja, itu berdosa besar. Kalau tak sengaja, kebanyakan kita tak sengaja lah. Sebab kita tak, mungkin antara kita tak faham bahasa Arab, maka dimaafkan. Ya, hukumnya makruh. Tidak digalakkan, mesti kena belajar, wajib belajar. Ya, baik. Khususnya Fatihah yang kita guna hari-hari dalam solat. Poin yang ketiga, berlaku pada meninggalkan huruf atau menambah huruf pada kalimah kerana ia boleh merosakkan atau mengubah makna kalimah dalam ayat. Ini yang saya pesan selalu kepada pelajar-pelajar saya, khususnya bila kita baca Yasin malam Jumaat, kan selalu kan kita buat baca Yasin ataupun baca surah Al-Mulk selepas solat. Jangan kejar imam baca. Imam memang dah fasih dah. Kita kalau belum fasih biar perlahan, tapi kena baca setiap perkataan. Kalau tidak dia lompat-lompat, potong-potong, itu sudah mempersendakan Al-Quran. Biar kita lambat tak apa, tekong habis dulu tak apalah. Tapi kita nak dapat bukan pahala baca ramai-ramai itu, kita nak dapat pahala membaca Al-Quran dengan tertil. Itu yang wajib dia. Baca ramai-ramai itu salah satu usaha untuk menggalakkan orang baca
baca Al-Quran ataupun Yasin. Tapi jangan kejar tekong ataupun imam tengah yang kondak tu. Jadi kita baca salah. Sepatutnya kita baca dengan sederhana dan kita baca setiap perkataan itu. Samalah baca surah Al-Mulk. Itu nasihat saya lah. Supaya tidak berlaku kesalahan yang sebegini, iaitu menambah huruf ataupun meninggalkan huruf yang boleh merosakkan makna kalimat dalam ayat Al-Quran. Baik. Kesalahan-kesalahan ini dihukumkan haram dan berdosa. Haram di sini maksudnya dilarang. Ya, pembaca Al-Quran wajib meninggalkannya. Ia dinamakan kesalahan nyata, iaitu lahnul jali, yang dapat dikesan oleh ahli-ahli pembaca Al-Quran dan kaum muslimin amnya. Orang yang tak belajar tajwid, yang faham bahasa Arab pun boleh tahu itu salah. Ya, baik. Poin yang kedua, kesalahan dalam bacaan Quran tadi terbagi pada dua. Yang kedua adalah lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi. Yang ini pula bukanlah kesalahan yang membawa kepada dosa, tetapi dia merupakan kesalahan yang boleh menjadi keaiban, mendatangkan keaiban, keburukan, tidak molek di sisi pembaca Al-Quran, kerana dia tidak mengekalkan keaslian bacaan Quran sebagaimana ia diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita ni kalau baca Al-Quran, kan, kita baca Al-Quran tanpa bertajwid, maka itu mungkin betul dalam bahasanya, dari sudut lughah betul. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kita tahu itu betul dari sudut lughah, bahasanya tak rosak pun. Tapi dari sudut tajwidnya salah. Kerana itulah Al-Quran diturunkan dengan bertajwid dalam bahasa Arab. Sebab itu para ulama atau guru-guru kita bila mengajar, bila masuk aja ayat Quran ataupun dalil dan bukti yang diambil daripada ayat Quran, insya-Allah mereka akan baca dengan bertajwid. Berbeza dengan hadis. Hadis kita baca dengan cara baca hadis lah. Kalau Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, contoh kan, ya, kita baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, baca macam tu. Kita tak boleh baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Boleh, tapi tak kena pada kaedah tajwid. So kena faham, Al-Quran dia ada metod yang, disiplin yang tersendiri. Sebab itu dia disusun oleh pakar-pakar Quran, kita panggil ahlul qurra. Ya, jadi sebab tu kita kena belajar. Bila baca Quran tak sama, ada dengung-dengung dia. Jadi bila bercakap bahasa Arab, mana ada berdengung-dengung kan? Macam kita berbahasa biasalah. Tapi kalau baca Quran, kena juga baca dua harakat, dengung dan sebagainya. Okey, baik. Kita teruskan. Kemudian perenggan seterusnya, kesalahan berlaku pada kalimat tidak berubah makna, tidak merosakkan juga makna, seperti meninggalkan dengung, tidak dapat menentukan kadar harakat mad dengan tepat, dan tidak dapat membaca sifat tafkhim. Tafkhim ni, tuan-tuan dan puan, maksudnya tebal. Dalam baca Quran dia ada part yang kena baca tebal, dan atau tartib yang dibaca nipis dengan sempurna. Kebanyakan ulama tajwid menyatakan hukumnya ialah makruh dan tidak berdosa bagi mereka yang tidak mengetahuinya. So dia agak ringan, cuma dia merosakkan keindahan asal bacaan Al-Quran dan keaiban di sisi ahli-ahli pembaca Al-Quran. Jadi saya anggap semua yang hadir ini ialah ahli-ahli Al-Quran. Sebab kita dah belajar Al-Quran. Jadi kita panggil apa? Penuntut ilmu. Jadi apakah tanggungjawab kita? Tengok poin nombor 1 di bawah, nota kaki tu. Ya. Makruh di sini ialah untuk mengelakkan dia, atau disebut sebagai wajib sina'i. Sad itu sina'i, ada mat ke ujung. Ya, wajib sina'i, iaitu yang mewajibkan seorang baca Quran untuk menyempurnakan kemahiran bacaan dia. Sentiasa menggilap, kita panggil. Sentiasa wajib kita gilap, wajib kita hasilkan dengan teknik yang baik menurut qiraat yang kita amalkan.
Sebab tu kita berpandukan kepada ulama qiraat. Bukan ikut cara kita sahajalah. Baik. Okey. Seterusnya, muka surat 9. Kita terus kita nak pergi sampai kepada makhraj huruf. Kita lajukan sikit. Tingkatan bacaan Al-Quran. Jadi semua peserta kena faham ya, bila satu orang imam, satu orang dia hafiz Quran, maka Al-Hafiz ini mereka ada keupayaan tidak sama macam kita yang bukan hafiz Quran. Mereka ada keupayaan menghafal, membaca dengan sedikit laju dan mantap. Itu orang yang memang duduk, memang kita panggil profesional dalam membaca Al-Quran. Jadi mereka ni kadang-kadang baca laju sikit, kan? Maka ini dikira sebagai sah, bacaan yang sahih. Cuma ada ranking dia. Nombor 1, tengok itu ada 4 tingkatan martabat. Iaitu bacaan yang, jangan kita tengok orang baca laju kita kata tak cukup mat dia ni. Contoh, kan dia baca laju kan. Maknanya kelajuan bacaan itu merupakan tingkatan bacaan yang cuba nak disampaikan dalam muka surat 9. Ya, bacaan yang terbaik adalah at-tartil. Ya, bacaan yang perlahan-lahan, tenang dan melafazkan setiap huruf daripada makhraj yang tepat serta menurut hukum-hukum tajwid dengan sempurna, malahan boleh merenung makna, hukum dan pengajaran daripada ayat. Ini peringkat yang tinggilah. Kalau boleh baca macam ni, masya-Allah, tabarakallah. Ini bacaan ni biasanya bagi mereka yang sudah mengenal makhraj-makhraj huruf, sifat-sifat huruf dan hukum-hukum tajwid. Ini adalah lebih baik dan lebih utama. Berdasarkan firman Allah, warattalnahu tartila. Telah kami bacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad secara tartil. Ya, surah Al-Furqan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, at-tahqiq. Bacaannya seperti tartil cuma lebih lambat dan perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca perlahan sikit. Ya. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi dia tutup 2 harakat ini. Qala. Gitu. Tapi kalau yang baca dengan laju sikit, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Jadi takkan dia tak cukup 2 harakat? Betul kan? Sebenarnya ada tingkatan. Jadi kita kena faham, siapa yang baca laju tu lain tingkatan dia. Nanti akan sampai. Jadi at-tahqiq, baca perlahan pun sahih, pun sah. Dia juga tartil. Tapi syaratnya mestilah betul makhrajnya, menepatkan kadar bacaan mat dengan dengung. Ya, tingkatan bacaan ini biasanya bagi mereka yang baru belajar Al-Quran supaya dapat melatih lidah menyebut huruf dan sifat huruf dengan tepat dan betul. Itu dia. Yang ketiga, al-hadar. Ini khususnya kepada mereka yang menghafal Al-Quran, hafiz Quran lah. Nak habiskan 1 juzuk ataupun 3 juzuk sehari kan banyak kan, 60 muka surat. Kalau baca perlahan tidurlah ustaz tu kat depan. Tak larat nak dengar lambat sangat. Kalau baca laju sikit, tapi laju ada syarat. Apa dia? Syaratnya cuba tengok, al-hadar namanya. Kalau yang jenis baca laju ni, tapi syaratnya mesti juga memelihara hukum-hukum bacaan tajwid. Tak boleh langgar juga. Tak boleh langgar. Sebagai contoh, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adabun 'adzim. Dia tetap baca dengan tajwid, dengan makhraj betul, tapi laju. Itu kita panggil al-hadar. Kadang-kadang kalau siapa yang mungkin abang-abang kita, kat kita pernah pergi Masjid India dulu dekat Chowkit kan, bulan Ramadan. Dan macam dia punya laju kan. Kalau saya pernah pergilah tarawih kat situ kan, pergi kat situ, laju dia baca. Tapi mereka baca dengan juga memelihara tajwid, cuma bacaannya agak laju. Itu kita panggil hadar. Al-hadar.
Jadi yang pertama tadi at-tartil, yang kedua yang perlahan khususnya kepada pemula yang belajar Quran at-tahqiq. Tetap juga sah bacaannya sahih. Al-hadar, yang laju, paling laju al-hadar, bacaannya sangat laju tapi memelihara hukum tajwid. Yang terakhir at-tadwir. At-tadwir ini ialah bacaan yang sederhana, pertengahan. Ini biasanya berlaku kepada kita yang boleh baca Quran dengan sederhana. Malahan para imam kita kebanyakannya baca tadwir lah, tidak terlalu laju, tidak terlalu perlahan. Maka bacaan pertengahan ini tingkatan tartil dan hadar serta memelihara hukum-hukum tajwid. Tingkatan bacaan ini menjadi kelaziman bagi ahli qiraat untuk membaca talaqi dan musyafahah kepada para pelajar mereka. Ia juga digunakan dalam majlis pertandingan hafazan Al-Quran. Baik, perkataan terakhir, sebagai ulama tajwid mengatakan bahawa tingkatan bacaan Al-Quran 3 sahaja. Setengah ulama tajwid mengatakan tartil, hadar dan tadwir. Mereka mengatakan bahawa tahqiq itu juga termasuk dalam tartil. Namun ada juga pendapat mengatakan semua yang di atas tadi, semuanya selagi mana memelihara tajwid dan memahami akan maknanya dan menjaga sebutan huruf, semuanya tartil. Semuanya dikira bacaan yang bertajwid. Wallahu a'lam. Okey, selesai. Terus kepada muka surat yang ke-10. Kita masuk kepada bab yang pertama dalam, khususnya dalam perbicaraan ilmu tajwid, iaitu organ-organ ucapan dalam melafazkan kalimat-kalimat bahasa Arab. Organ-organ ucapan tersebut kita lihat sekali lalu sahaja. Kalau kita nak tengok satu-satu banyak. Ini hanya nak bagi tahu dalam organ-organ bacaan itu, dalam melafaz huruf-huruf hijaiyah ataupun kalimat bahasa Arab, dia melalui semua peringkat ini. Bibir, mulut, gusi, langit-langit, lembut, hujung lidah, pangkal lidah, saluran, semua ni. Dia melalui bahagian itu. Itu maksudnya. Kemudian poin yang ke-11, buku surat yang ke-11. Makhraj huruf. Dalam bahasa Arab kita sebut makharijul huruf. Makharij, tempat keluar huruf. Tempat keluar ni umpama pintu, Yang kedua, dia tak boleh lari. Makharijul huruf was sifat, dan sifat-sifatnya. Sifat-sifat pula macam mana dia keluar. Kalau pintu tu kita tahu tempat keluar kat sini. Tapi macam mana kita keluar? Mengiring. Ada macam-macam lah. Kalau ikut pada falsafah manusia ni, berlari, keluar mengiring, kanan, kiri, tepi, atas, bawah, itu macam tu lah. Tapi kalau ikut sifat huruf, dia berkenaan dengan organ-organ ucapan itu. Terangkat tinggi pangkal lidah ke, merendah lidah ke, ataupun merapati langit-langit atas. Ini semua sifat. Keadaan macam mana dia keluar. Contoh macam huruf fa. Tengok. Huruf fa ini nanti kita akan belajar lebih detail pada huruf fa, mengikut pada silibus ini. Huruf fa ni makhrajnya di bibir. Di bibir, ataupun kita panggil asy-syafatan ataupun asy-syafatain. Di bibir, dua bibir ini, bibir mulut. Jadi cara sebut dia ada beberapa pendapat. Pendapat antaranya adalah daripada tengah bibir mulut bahagian dalam, tengah bibir mulut lah, antara dua bibir luar dan dalam, tengah bibir mulut, kena pada dua gigi atas. Betul? Kalau kita baca apa, dia tak jadi. Dia mesti ada sifat mengiringi dia. Apa sifat dia? Al-hams, kita panggil. Nafas mengalir. Cara bacanya macam mana? Itu kena talaqi. Macam mana? Fa, 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 fi, fu. Kalau tak ada bunyi, makanya kurang tepat pada sifatnya, keadaannya. Dia betul lah, bibir dah betul lah, kena kat gigi atas, tapi tak ada angin, tak ada hams, al-hams, maka salah dari sudut sifat. Itu maksud makhraj dan sifat. Tempat keluar dan keadaan macam mana huruf itu dilafazkan. Okey, baik. Sekarang kita lihat perkara yang pertama. Makhraj menurut bahasa adalah tempat keluar.
Istilah tajwid pula tempat keluar bunyi huruf hijaiyah 29 huruf yang membezakan antara satu sama lain. Jadi berdasarkan kitab ini adalah menurut pendapat Imam Al-Khalil bin Ahmad dan kebanyakan ahli qiraat dan ulama nahu, antaranya Imam Ibn Al-Jazari, jumlah bilangan makhraj utama ada 5 bahagian. Jadi semua yang hadir boleh highlight dan hafal. Terpulanglah, siapa nak hafal boleh, tak hafal pun tak apa. Tapi kena tahu pertama al-jawf, sebut sama-sama. Al-jawf sebut. Itu adalah bahagian yang pertama. Disebut sebagai bahagian rongga mulut dan rongga kerongkong. Mana tu al-jawf tu? Al-jawf ini dia tidak ada barrier, tak ada penghadang. Contoh, mim baris atas ditambah dengan alif mad. Bunyinya ma, betul? Kemudian kita cuba baca dengan 4 harakat. Ma. Kita baca 6 harakat. Ma. Kita baca dengan, tak ada dalam tajwid lah, kita baca jauh sikit, 12 harakat. Ma. Tak ada barrier, tak ada yang halang bunyi suara itu. Jadi kenapa suara itu tidak terhalang? Kerana dia melalui makhraj rongga. Dia tak ada barrier, tak ada penghadang. Kalau nak buat sampai 20 harakat pun boleh. Tapi tak ada orang baca sampai 20 harakat kan. Cuma nak bagi tahu suara tidak terhalang. Itu adalah makhraj al-jawf. Bahagian mula daripada rongga kerongkong, suara keluar kepada rongga mulut, tidak ada penghadang. Jadi itulah al-jawf yang disebut sebagai bahagian rongga mulut dan rongga kerongkong. Apa beza bahagian rongga dan bahagian kerongkong? Poin yang kedua, cuba tengok. Al-halqu, sebut. Al-halqu. Al-halqu ini ialah kerongkong. Sekarang saya akan cuba bawa beberapa huruf sahaja yang keluar daripada kerongkong. Sebagai contoh, hamzah. Ya, kita letaklah hamzah itu ba baris atas, kemudian ada hamzah selepasnya, ataupun mudahnya kita letak hamzah yang pertama baris atas bertemu dengan hamzah yang kedua sukun. Cuba kita bunyikan. A, sebut. A. Boleh tak kalau pergi sampai 2 ataupun 3 harakat, 4 harakat? Tak boleh. A. Memang tak boleh lajak. Kalau A boleh. Apa beza itu? Suara melalui rongga dan satu lagi hamzah, dia terhalang oleh makhrajnya pada kerongkong. Jadi huruf yang keluar daripada al-jawf, huruf yang khas kita panggil huruf mad. Dia je 3 huruf ni je yang tak boleh, tidak boleh ada barrier, tak boleh ada penghalang. Sebab tu dia boleh dibaca dengan 4 hingga 6 harakat, 2, 4, 6 harakat. Itu adalah al-jawf. Apa huruf al-jawf? Alif, waw dan ya. Kata para ulama, ibarat satu terowong yang besar, kita masukkan air dan air itu berlalu tanpa ada penghadang. Dia flow aja. Itu al-jawf. Itu maksud rongga. Bila sebut al-halqu, kerongkong, dia ada barrier. Dalam kitab ini disebut ada 3 tempat penghalang. Sebelum sampai kepada situ, kita lihat syarah kitab. Kita tengok. Ya. Kemudian daripada makhraj utama 5 bahagian ini dibahagikan kepada 17 makhraj khas, pecahan. Bagi huruf-huruf tertentu, penerangannya adalah seperti berikut. Sebelum kita pergi kepada 17 makhraj khas, kita sama-sama hari ini hafal secara ringkas saja 5 bahagian utama. Al-jawf, sebut. Apa maksud tadi? Bahagian rongga. Al-halqu, sebut. Kerongkong, halqum lah, kerongkong. Yang ketiga, al-lisan, sebut. Umum maknanya mulut, lidah, maaf. Maknanya lidah. Mana lidah? Lidah tang mana nanti kita belajar. Ada pecahan-pecahan dia. Umum, ini 5 makhraj umum. Sebut al-lisan.
Daripada lidah ada beberapa huruf, ya, sampai 18 huruf keluar daripada lidah, tepi, kiri, kanan, belakang, pangkal, depan. Itu macam kita belajar. Kemudian asyafatan, bibir, mulut. Keluar daripada situ ada tadi huruf. Kemudian al-khayshum. Cuba sebut sama-sama. Saya sebut yang bahasa Melayu, tuan-tuan perempuan sebut bahasa Arab. Bahagian rongga mulut dan rongga kerongkong. Sebut. Kuat sikit. 1, 2, mula. Masya Allah. Bahagian kerongkong. Al-halqu. Sebut. Al-halq boleh. Kalau kita nak kalau pun boleh. Al-halqu pun boleh. Baik. Kemudian bahagian lidah. Al-lisan. Bahagian bibir mulut. Asyafatan ataupun asyafatain boleh. Yang kelima, bahagian hidung. Al-khayshum. Jadi ada 5 tempat utama keluar, ya. Jadi sebelum kita lanjut, apa beza al-jawf dengan al-halqu? Saya ulangi, saya tegaskan. Apa beza dia? Ada penghalang. Yes, kita faham tu. Terus kepada bahagian seterusnya. Penerangan adalah seperti berikut. 17 makhraj pecahan tadi. Yang pertama, dari rongga kerongkong hingga rongga mulut, keluar daripadanya huruf mad, alif, waw dan ya. Ada tak satu perenggan kecil di situ disebut dengan hawaiyah? Jumpa tak? Baik. Itu adalah dalam bahasa Arab kita sebut laqab. Laqab ni maksudnya gelaran. Okay, contoh, Danau Kota ada 2 tim bola. Satu Danau FC, satu Kota FC, contoh Kota FC. Dua-dua dari Danau Kota, dua-dua dari makhraj yang sama, tapi laqab yang berbeza. Macam tu laqab ni, ya. Dua-dua keluar daripada mulut yang sama, tapi laqab berbeza. Itu antara maksud laqab. Gelaran bagi huruf ini huruf hawaiyah ataupun jawfiyah. Jadi huruf yang alif waw ya ini, mat ini huruf jawfiyah. Jadi gelaran bagi dia. Siapa yang nak hafal boleh, tak hafal pun tak apa. Azan. Okey. Kita bagi laluan azan kejap boleh. Maaf, insya-Allah. Barakallahu fiikum. Lagi. Yalah, mobile dah penat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan sedikit dalam masa penutup dalam tempoh 10 minit, insya-Allah 5 minit hingga 10 minit insya-Allah. Kita lihat sama-sama muka surat 11 tadi sambungan. So kita tahu semua sekali al-jawf makhrajnya rongga, alif, waw dan ya, huruf mat Kemudian poin yang kedua disebut juga nama gelarannya apa dia? Jawfiyah ataupun hawaiyah. Itu nama gelaran bagi huruf yang keluar daripada rongga. Yang kedua, daripada kerongkong, makhraj yang kedua, ini poin yang kedua, bahagian kerongkong, ada 6 huruf keluar daripadanya. Kita lihat sekali lalu. Poin nombor 2, ha dan hamzah. Poin nombor 3, ain dan ha. Ha pedas tu. Poin nombor 4, kha dan ghain. Ini 6 huruf yang keluar daripada kerongkong. Al-halqu, kesimpulannya al-halqu bahagian kerongkong keluar daripadanya 6 huruf daripada 3 bahagian. Jadi siapa yang nak fasih baca Quran kena tahu kat mana letak dia. Satu di sini, ini kita sebut sebagai hujung. Dari sudut ikut kitab hujung. Kalau ikut kita punya gambaran atas lah. Tapi kalau ikut kitab dia jalan hujung. Yang ni tengah. Sebelum dada pada leher kita ni, kerongkong ni, ini kita panggil pangkal. Jelas? So sekarang kita akan jalan daripada bawah ni. Sebelum dada, pangkal kerongkong. Sebut. Pegang kat sini, pangkal kerongkong. Tengah dekat halkum tu kita panggil tengah kerongkong. Atas sikit sebelum masuk kepada bahagian mulut, masih dalam bahagian kerongkong kita sebut sebagai hujung. Itu mengikut kitab. Pangkal, tengah, hujung. Jangan terbalik Kalau terbalik ikut kitab salah lah. Kalau sebab hamzah dan ha keluar daripada pangkal. Jadi kena rasa kat sini. Ha sebut. Mesti ada rasa tekanan tu. Contoh, saya berikan contoh. Ha sebut. Kalau sebut itu belum cukup, kena pada pangkal kerongkong. Dia kena ada macam tekanan. Cuba kita matikan hamzah. Sebut. Yang rasa dia kena tu. Mu'minuna sebut. Kena rasa kat sini. Mu dekat bibir. Mim. Makhraj hamzah kat sini. Mu'minuna sebut. Kemudian kalau kita pergi kepada huruf kedua yang sama, ha. Ha al-marbutah atau ha simpul, ha bulat tu kita sebutkan, ataupun ha besar bahasa kita lah. Juga tempat yang sama. Contoh, tak boleh baca aha. Salah sebab dia bukan sifatnya. Dia kena bunyi gini. Aha. Aha. Kalau kita baca dalam Al-Quran, contoh ihdinas sampai sini. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba. Jangan tolak sampai ke dada. Kalau sampai ke dada, nafas kita habis. Tak boleh. Dia kena pangkal kerongkong. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba 1, 2, mula. Sebut. Biasakan sebut dengan tekanan ha, hi, hu. 1, 2, mula. Kalau selama ni kita sebut ha, hi, hu, itu bahasa Melayu, no problem. Tapi kalau nak sebut dengan sifat dan huruf bahasa Arab dengan baik, kalau kita tukar kita punya gelak kepada gelak syar'i. Pernah dengar gelak syar'i? Ni orang label lah, bukan saya. Saya tiru je. Gelak syar'i dia panggil. Ha ha ha. Ikut makhraj. Ini payah benar. Nak gelak pun kena ikut makhraj. Lepas ni kena tukar lah balik rumah. Pelik benar. Ayah hari ni gelak. Rupanya tinggal praktis makhraj. Jadi perkaitan yang penting bukan pada ha tu.
tetapi pada surah yang biasa kita amal dalam amalan harian kita, sebagai contoh suratul Fatihah yang wajib, dan yang sunnah kita baca contohnya surah Al-Ikhlas. Salah biasanya orang buat gini, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Itu kena jaga. Dia tak sebut dengan tekanan dekat pangkal korang-korang. Patutnya Qul huwallahu ahad. Apa betul? Ha, hi, hu. Huruf ha tu diringankan. Maka di situ satu kesalahan. Meringankan huruf ha bukan pada tempat dia. Qul huwallahu ahad. Kalau tak jadi Qul huwallahu ahad, malahan jadi waw. Itu berubah dah. Salah. So kena jaga. Dan yang ketiga, mesti sederhana. Ni orang belajar Quran ni tambah-tambah baru belajar makhraj hari ni habis. Kalau belajar hak nanti minggu depan insya-Allah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh-sungguh. Jangan macam tu. Itu dia dah betul lah, tapi berlebihan tak kena. Baca Quran dia kena ada sederhana. Sama juga sebutan ha tadi. Qul huwallahu ahad. Dia mesti ada ha ha ha. Tapi betul pada makhrajnya. Dalam bahasa mudah, tepat dan betul. Kalau cepat dan betul, itu polis. Sedar gurau. Makhraj kena tepat dan betul. Boleh faham Cuba sebut. Qul huwallahu ahad. 1, 2, mula. Kemudian hak yang kedua tu, itu 4 minggu depan kita belajar. Tapi kita nak sentuh sedikit hamzah pula. Ya. Contoh kita baca innalladzina amanu wa 'amilus salihat innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Itu salah. Bukan kaedah kita. Hamzah dia terputus suara, dia keras sikit. I, u. Contoh, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim i, u, itu makhraj dia. Jadi setiap kali kita baca Quran, insya-Allah kita jangan mengantuk, sebab kita tengah dia kena lari ikut makhraj. Dia akan pergi kat lidah ni. Kalau kita dah mahir besok, insya-Allah. Ramai dah mahir, cuma kita nak perhalusi saja. So kena ingat, makhraj kerongkong ada 3 part. Apa dia? Pangkal, tengah, hujung. Mana pangkal? Sebelum dada, pangkal. Tengah, tengah lah. Hujung, sebelum masuk ke rongga mulut. Itu 3 bahagian pada pecahan al-halqu. Al-jawf, tidak ada halangan. Alif, waw, ya. Huruf yang kita baru belajar pada poin kedua. Minggu depan kita akan terus kepada makhraj dan latihan-latihan bacaan Quran. Boleh bawa Quran masing-masing. Saya galakkan dapatkan Quran Andalus, bukan Andalusia, Andalus ataupun Ar-Riyadh. Banyak lagi yang jenis macam ni. Mudah. Sebab apa? Kita nak mencapai kepada level yang terendah dalam membaca Al-Quran. Apa maksud sana? Level sekurang-kurangnya kita dalam ranking itu. Apa dia? Kita tak faham bahasa Arab, tapi ada ditulis harfiah, terjemahan satu persatu Quran tu. Lepas tu saya tengok tadi masa solat, sebelum solat, saya pandang mana Quran nak pakai. Nampak Alhamdulillah ada satu Ar-Riyadh. Dia tulis satu-satu. Idza masuk apa? Zulzilatil masuk apa? Jadi bila kawan kita baca tadarus, dapatlah kita merenung akan mana. Bukan suruh tafsir. Tafsir lagi tinggi. Kita hanya nak sekali lalu apa Allah nak bagi tahu dalam Quran. Itu penting. Kalau jenis yang lama biasa dekat tepi kan. Betul? Dekat tepi tu bagus, boleh juga. Tapi kalau ada yang macam gini, ada 2 kelebihan. Pertama, kita boleh terus tahu translationnya secara direct. Yang kedua, kita punya vocab bahasa Arab akan improve tanpa kita sedar. Sikit-sikit kita tahu, apa maksud ardi, al-ardi, apa maksud zilzalaha, macam tu. Contoh, apa maksud inna, apa maksud asqalaha. Dia ada tulis satu-satu. So itu membantu sedikit. Bila ada kefahaman, akan rasa getar sikit di hati ni. Barulah kita jadi khusyuk bila baca
Al-Quran, rasa takut, rasa sedih, rasa seronok dengan ayat-ayat Quran, nikmat dan sebagainya. Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan silap daripada saya sendiri juga. Kita akhiri dengan doa surah Al-As dan tasbih kafar. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. Terima kasih kepada semua yang hadir. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله